Handheld fan AI daripada Zoy Pro ni. Kebetulan sekarang ni memang aku tengah main dengan aku punya handheld fan ni. Kita akan cuba brand daripada Zoy Pro ni. Dua dia bagi dua lanyard. Satu yang jenis panjang, satu yang pendek lah. Yang ni kau boleh gantung kat leher, yang ni kau boleh pegang kat tangan gini. Dia ada bagi satu dia punya charger cable type C, color grey. Lepas tu dia ada border color pink guys. Memang cantik. Bila kita pegang memang solid guys. Untuk sebelah bawah dia ada anti-slip rubber. Bila korang letak kat meja, dia tak akan bergerak lah. Capacity bateri dia 4000 mAh. Lepas tu dia ada safety switch dengan charger port. Sebelah bawah ni ada lubang untuk korang gantung dia punya lanyard ni. Ok, dia ada LED display guys. Memang cantik guys. Dia ada dua button kat sini. Bawah untuk decrease, atas untuk increase. Ok, dia ada 100 speed guys. Memang kuat guys. Dengar bunyi angin dia, memang kuat. Kita tengok dia punya kekuatan angin macam mana Kita tembak bubble ni kan. Ok, nampak tu. Sampai ke sana tu dia pergi dia. Memang kuat. Dia punya color memang cantik, angin kuat. Untuk camping boleh, nak bawa pergi mall ke, berjalan-jalan kan. Pergi kedai makan tengah hari panas, akak-akak boleh gunakan ni.